Korang tahu tak apa itu lebihan makanan? Okey, sebelum saya start explain tentang lebihan makanan ni, jangan lupa untuk follow, like dan share dulu video ni supaya orang dapat ilmu, lagi ramai orang dapat tengok video ni. Lebihan makanan yang kita maksudkan sebenarnya dekat YFBM ni adalah makanan yang masih lagi selamat dimakan. Contoh macam produk dekat belakang yang kita tengok ni lah, kan? Dia makanan-makanan yang makanan-makanan kering ataupun makanan-makanan kalau contoh kita bagi makanan dekat hotel kan. So diorang dah sediakan makanan, diorang ada event, makanan tu dah keluar. So tapi dekat dapur ada lagi makanan-makanan yang belum berusik yang tak dikeluarkan. Sebab apa? Makanan tu dia reserve, standby sebagai backup kalau makanan dekat luar tu tak cukup. So makanan tu kadang-kadang dekat dalam dapur tu dia masih lagi elok, tak diusik. Itu adalah antara contoh-contoh lebihan makanan yang diselamatkan. Ataupun produk-produk yang dekat belakang ni, dia produk yang diletakkan dekat pasar raya, tapi bila dia menghampiri tarikh luput, expiry date. Contoh kalau kita ambil satu produk minuman ni, dia punya expiry date dia 2 tahun, tapi makanan tu tak terjual sampailah ada baki lagi 3 bulan, yang sebenarnya bila dekat pasar raya, makanan ni dia dah tak ada nilai lah. Dia dah tak boleh dijual dan dia dah tak ada nilai. So apa yang berlaku adalah makanan tu akan dibawa balik ke kilang ni kan, dan apa yang diorang buat adalah diorang akan buang makanan ni. So ini adalah antara jenis makanan yang YFBM nak selamatkan supaya dia tak membazir. Bila bawa ke kami dapat salurkan makanan ni kepada orang yang betul-betul memerlukan. So itu adalah jenis lebihan makanan yang YFBM selamatkan. So berpakat bantu masyarakat. Jangan lupa untuk like, follow dan share. Saya Henry daripada YFBM. Assalamualaikum.